biar betul hari ni kita nak makan arnab. And lepas tu ada bergecis yang boleh tarik panjang sangat. Serius, inilah tempat paling best dekat Pahang sekarang ni. Selain ada makanan, ada macam-macam lagi. Ada lembu terbesar, buah-buahan terbesar, dan event ni pun terbesar dekat Pahang. Sebelum tu korang tolong saya tekan like and komen je apa-apa titik sebutir pun boleh. Kali ni kita berada dekat Maha Pahang 2026. Lokasi dia dekat Dataran Raut 23 hingga 26 Julai ni je. Ada macam-macam aktiviti menarik. And dia punya tapak ni terbagi kepada 3 bahagian. Jom saya tunjuk semua bahagian kat sini. Yang pertama-tama sekali kita nak pergi melawat dekat Lamang Tani Makmur. Sini korang boleh tengok ada macam-macam jenis buah-buahan. Yang ni antara juara buah-buahan dekat negeri Pahang. Yang paling comel dia punya isi and saiz pun besar-besar. Lepas tu yang ni pula ada zon padi. Dekat sini korang boleh belajar cara-cara proses padi. And dekat luar ni pula ada abang kita tengah tunjuk cara kupas kelapa. Sebelah ni pula kita ada Lamang Agro Makmur. Dekat sini korang boleh beli buah-buahan yang segar-segar. And satu lagi kita ada Lamang Usahawan. Semua dalam ni usahawan-usahawan daripada Pahang. Yang pertama ni kita nak rasa dia punya air cendol gemuk. Dia punya santan tu memang pekat, manis-manis gula Melaka dia tu yang buat saya suka. Jalan punya jalan saya jumpa pula Smash Burger Tarik. Yang ni daripada Wani Sidik kalau tak silap. Serius sangat, yang ni memang recommended. Dia punya cheese tu memang tak kerekut langsung. Saya tarik macam ni melimpah ruah masuk mulut. Daging pula dia guna Smash Burger, jadi lembut sangat bila masuk mulut tu. Nikmat. Korang pernah try tak? And saya perasan juga ada caramelized onion buat jadi manis-manis gitu. Seterusnya pula kita nak rasa mi kuah lam sheng. Masya Allah, betapa lembut sangat dia punya daging ni. Korang letak je bibir memang cair dia punya daging. Yang ni pula di atas sekali dengan mi kuah, siap lengkap dengan sayur, telur 2 biji. Dia punya kuah ni saya suka, light-light tapi berperisa gitu rasa dia. Next kita ada Sukiya Bowl. Yang ni dia ada nasi ataupun dengan daging saja. Yang ni serius korang kena rasa dia punya kuah Sukiya ni. Lemak-lemak, manis, masam pedas-pedas gitu. Daging dia pun lembut je weh. And next pula kita ada mi kari. Yang ni korang tengok sendiri dia punya kuah tu memang pekat melikat. Yang ni saya ambil yang special, siap ada dengan kerang, udang lagi weh. Yang saya perasan dia punya udang tu memang fresh sangat. Rasa pekat-pekat dia punya kuah kari tu. Portion banyak, harga pula murah. Serius, puas hati. Next kita ada chicken ice cream. Yang ni memang menarik, tak menyesal saya beli. Yang paling best dia punya kuah tu guys. Ayam pula dia datang dengan lemak-lemak gitu. Lembut je korang gigit, aroma smoky dia pun terasa. Next lokasi kita pergi dekat Taman Tasik. Sini dia sediakan transport bas macam ni, korang boleh naik. Semuanya akan ada 3 drop point. Nanti akan ada bas akan ambil secara percuma. Wah, dekat sini lah akan ada macam-macam perkara yang menarik. Contohnya kat sini mula-mula korang boleh tengok macam-macam jenis kerbau, lembu-lembu limousine raksasa, lembu wayu yang harga sampai RM50,000. Ataupun nak teka berat lembu pun ada juga, dapat hadiah duit. Serius sangat, memang besar-besar lembu kat sini. Kalau tengok daripada depan memang mengejutkan. Serius memang tenang je, macam-macam jenis haiwan dekat sini tau. Korang tengok ni, mula-mula saya pergi main arnab. Yang ni korang boleh main, boleh gigit-gigit, makan-makan, cium dia ni. Serius memang sangat cute, macam-macam colour, macam-macam design ada. Seterusnya juga saya ada tengok rebang ayam. Yang ni ayam kecil. Tengok lah weh, comel-comel loteng gitu. Lepas tu siap ada musang, gemuk-gemuk krempol